5 persoalan penting daripada Papa Zola The Movie. Spoiler warning. Nombor 1. Sewaktu geng Papa mengejar alien jahat berpuluh tahun dahulu di Bandar Kuala Lumpur, Amato yang masih kecil juga berada di situ, di stesen bas. Apa yang Amato buat di situ, jauh daripada Kota Hilir? Adakah dia pergi berjalan-jalan bersama Umi dan Abah? Nombor 2. Watak-watak lawak kampus iaitu Venice dan Aditas juga ada dalam movie Papa Zola. Mereka dilihat mengambil peranti Y-Core ciptaan Yonbi dan turut masuk ke dalam dunia game simulasi. Ini merupakan crossover kedua dengan lawak kampus, kerana sebelum ini geng Bobo Boy telah pun berjumpa dengan mereka dalam komik crossover bertajuk Superior. Maka, adakah ini bermakna komik tersebut dikira canon dan memang betul-betul berlaku? Nombor 3. Berapa sebenarnya umur Papa Zola dan Mama Zila sekarang? Sewaktu mereka berdua sudah pun dewasa, Amato masih lagi budak kecil. Kini, Amato sudah dewasa dan mempunyai anak sendiri yang berumur remaja. Maka, Papa dan Mama bukan pangkat pakcik, tapi pangkat atuk dan nenek. Ibu Papa Zola iaitu Nek P pasti sangat lanjut usianya. Dan pasangan suami isteri ini mendapat anak mereka, Pipi, setelah keluar game sewaktu usia mereka telah pun agak lanjut. Nombor 4. Apa pengakhiran untuk Yonbi? Sebagaimana kita tahu, kini dia pula yang terperangkap dalam dunia simulasi. Akan tetapi, dia belum mati. Seperti Papa dan Mama, dia masih ada peluang untuk keluar balik menggunakan peranti teknologi milik Adudu ataupun dengan kuasa Cimubot yang kini tinggal bersama Papa Zola sekeluarga. Mungkinkah dia akan kembali? Nombor 5. Kenapa terdapat begitu banyak powersfera simulasi? Sebelum ini, dalam cerita Bobo Boy dan Mekamato, biasanya ada sejenis powersfera dengan satu kuasa. Dan kadang-kala kita dapat dua powersfera dengan kuasa yang hampir serupa, seperti Bellbot dan Hidungbot yang sama-sama berkuasa pembesaran, serta Invisibot dan Stealthbot yang sama-sama berkuasa halimunan. Akan tetapi, di sini ada begitu banyak powersfera dengan satu kuasa yang sama dan kesemuanya rupa hampir sama. Adakah semuanya dicipta sekaligus oleh kaum Kubulus untuk tujuan tertentu? Dan apa terjadi kepada kesemua powersfera tersebut sekarang setelah alien jahat dan Yonbi dikalahkan? Kita hanya tahu nasib Cimubot sahaja. Harap-harapnya Tapops telah pun datang untuk menguntit mereka semua untuk simpanan sebagai langkah keselamatan. Powersfera-powersfera ini terlalu bahaya.